Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, 15 Januari 2026, semua murid SK Taman Bukit Rambai akan menerima bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Beginilah suasananya. Pagi cerah di Stabura, langkah teratur semua bersedia. Barisan kemas tersusun rapi, waris tiba senyum pun Boleh Tuan respon berkaitan dengan program pengurusan BAP sekolah hari ini? Sekarang ni tengok Alhamdulillah semua program pun cantik berjalan lancar. Jadi cepat semua dan teratur lah. Jadi tak sibuk sangat lah kan. Tapi syukur Alhamdulillah lah, dengan keadaan ni pihak sekolah berurusan dengan yang sangat baik lah setakat ni. Sangat bagus, lancar, semua berjalan dengan teratur dan prosesnya amat cepat. Teratur, lancar dan terbaik. Terima kasih Tuan. Sama. tak perlu tunggu, tak perlu resah, segalanya lancar, pantas dan mudah. Sistem cekap, masa terjaga, ibu bapa pun menarik nafas lega. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah pihak sekolah memastikan pengurusan BAP sekolah hari ini berjalan dengan lancar dan teratur? Okey, terima kasih. Pada tahun ini, pada hari ini kita akan membuat serahan kepada 1,666 orang murid yang terpilih dengan peruntukan sebanyak RM250,000. Jadi bagi memastikan semuanya berjalan dengan lancar, kita akan memastikan mengikut prosedur dan juga SOP yang telah ditetapkan dengan menitik beratkan aspek keselamatan. Pihak sekolah telah membuat perancangan awal dengan secara sistematik dengan melibatkan semua guru dan juga pemakluman telah dimaklumkan kepada ibu bapa mengikut tata cara prosedur yang perlu dipatuhi untuk proses penyerahan ini berjalan dengan lancar. Apakah harapan Cikgu melalui pelaksanaan program ini? Okey, diharap melalui pelaksanaan program bantuan awal persekolahan ni, dia sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa pada awal persekolahan bagi menampung perbelanjaan persekolahan anak-anak. Dan semestinya diharapkan juga supaya anak-anak murid lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah dan juga dah tentulah untuk kita lebih cemerlang lagi pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Satu bantuan, sejuta senyuman, pengurusan kemas penuh keyakinan, cepat, efisien, terasa sempurna, Stabura berdiri luar biasa. Terima kasih Stabura. Semoga bantuan awal persekolahan ini memberi manfaat dan meningkatkan lagi semangat murid-murid di sekolah ini untuk belajar. Saya Ahmad Syarudin daripada Wartawan TV PSS Stabura melaporkan secara khas. Mata kami, cerita anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye. Murid gembira, terasa serasi, langkah ke sekolah jadi memori. Satu bantuan, sejuta senyuman,